Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar mahu berehat terlebih dahulu sebelum menunaikan umrah pada Jumaat nanti selepas tidak lagi memegang jawatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Katanya beliau tidak mempunyai sebarang perancangan selepas ini dan hanya akan difikirkan kemudian. Beliau ditemui pemberita selepas menyantuni para pegawainya dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM buat kali terakhir hari ini. Beliau yang tiba pada pukul 8.20 pagi tadi di Kompleks Islam disambut oleh pegawai dan kaki tangan agensi termasuk setiausaha politiknya Dr. Muhammad Razak Idris. Selepas meluangkan masa kira-kira 2 jam, Muhammad Naim kemudian berangkat pulang. Muhammad Naim antara 3 nama dikukuhkan daripada senarai Kabinet Baru Kerajaan Perpaduan digantikan dengan timbalannya Zulkifli Hasan yang dinaikkan jawatan penuh. Turut dikukuhkan ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa dan Timbalan Menteri Perpaduan Saraswati Kamdasamy. Zaliha digantikan oleh Hannah Yoh yang sebelum ini memegang jawatan Menteri Belia dan Sukan. Semalam, Muhammad Naim merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kepercayaan diberikan untuk menggalas amanah sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dalam Kerajaan Madani. Sepanjang tempoh menerajui portfolio Hal Ehwal Agama, Pelan Transformasi Al-Falah telah dilaksanakan sebagai kerangka utama pembaharuan institusi agama di negara ini.